Bayangkan anda sampai awal ke tempat kerja, tapi rupa-rupanya anda tak keseorangan. Memang seram kan? Jam 6.30 pagi, Syahrul betul-betul seorang diri di kilang tekstil lama ni, yang dulunya sebuah kilang papan. Lengkap pakai baju keselamatan berat, Syahrul mula rasa terasing dan sunyi bila melangkah masuk ke kilang gelap tu. Lepas 5 meter jalan dalam gelap pekat tu, dia baru perasan suis lampu utama langsung tak berfungsi. Tiba-tiba, sunyi sepi tu pecah dengan satu ketukan kuat dari bilik 22. Betul-betul kat sebelah dia je. Suasana makin tegang. Ketukan tu tiba-tiba jadi dentuman agresif sampai bergegar teruk pintu kayu tebal tu. Memang panik gila. Syahrul apa lagi terus pecut lari dalam gelap menghala ke pintu keluar elektronik. Scanner kad kelip merah. Access denied. Please try again. Alamak, dia dah betul-betul terperangkap kat dalam ni. Tiba-tiba pintu berhenti bergegar. Tapi, dengar pula bunyi hentakan tukul besi perlahan bergema dari hujung lorong. Bunyi hentakan tu makin dekat. Sebiji macam sekumpulan tukang kayu gaib tengah berarak tepat ke arah dia. Syahrul mendongak dan nampak kelibat menyeramkan berdiri kaku bawah cahaya merah lampu kecemasan yang sama-sama. Entiti tu pakai baju kilang papan lama yang kotor, siap pegang gergaji karat dengan tukul gergaji. Tapi yang paling seram kan, kalau tengok betul-betul kat kola baju lusuh tu, diorang ni sebenarnya tak berkepala. Aura benci dan rasa takut yang teramat sangat buat Syahrul terus pengsan depan pintu yang terkunci tu. Bila tersedak, dia dah ada kat bilik rehat, dikelilingi rakan sekerja yang cemas lepas berjaya kejutkan dia. Lepas insiden tu, pengurus terus haramkan sesiapa pun masuk zon pembuatan seorang diri lagi. Memang tegas. Ingatkan dah habis. Rupanya bila keadaan mula reda, satu rahsia mustahil yang sangat menghantui pula terbongkar. Syahrul ingat dia pengsan kat pintu keluar, tapi peliknya, kawan-kawan dia langsung tak jumpa dia kat situ. Ini plot twist sebenar. Badannya ditemui terbaring kaku dekat dalam bilik 22, tempat ketukan ganas tu mula-mula berbunyi. Persoalannya, macam mana badannya diseret masuk dan siapa sebenarnya yang buka pintu bilik stor berkunci tu?